इतिहास जानता है ये कहानी Ow. कैसे खत्म हुई. Assalamualaikum, hello everybody, welcome back to Borak Screen. So hari ni hampa bersama aku lagi, Syed. Dan of course kita ada Arif here. Dan Yo, basically hari ni Arif nak bawa kita react kepada satu benda. Aku tak tahu apa dia. Dia nak apa ni Arif? yes. So, hello everyone, selamat datang ke Borak Screen. Saya apa khabar, sihat Okay, Alhamdulillah sihat. So, hari ni aku nak kita buat sedikit review trailer Alpha. Sebenarnya Alpha ni kalau kau perasan, mungkin kau dah lupa kot. Kalau kau ingat tak cerita Hindustan? Kita tak pernah lagi kan trailer cerita Hindustan kan. Yes. Kita buat react trailer cerita Hindustan and Borak even though pasal cerita Hindustan. But if nak pengetahuan korang semua, buat pengetahuan korang semua, kami berdua memang boleh katakan berminat jugalah tengok cerita Hindustan or cerita Tamil sebenarnya. Yes, dia ada special heart dalam kami punya, ada special place dalam kami punya hati kan. Okay. In our heart sebab apa dia punya jalan cerita best, action best. Dia like macam kau tumbuk sini boleh sampai ke danau terus. Contoh. Tapi tak adalah lebih daripada tu. But yeah, So kita ni nak filem Hindustan ni? ini filem Hindustan. Kalau kau nak tahu, kau ingat tak cerita War, cerita Tiger, Yeah. Cepatan? So ini adalah ini adalah satu universe dalam that movie. Dalam 3 franchise tu. Ada Patan, Tiger, ada War. Kenapa aku bawa kau tengok trailer ni? Sebab ingat tak kita hari tu kita tengok cerita War 2. Dia punya end credit scene ada keluar watak-watak daripada cerita Alpha ni. Alright. Okay, Yes, end credit scene hari tu. Yes, mungkin kau dah lupa tapi dia akan keluar 3 Julai nanti. Yep. So, tanpa kita membuang masa, apa kata kita penonton? Let's go. In 3, 2, 1. What should we call her, sir? इसकी माँ का नाम जानकी था. हम इसे Boleh saya गीता detail? बुलावेंगे. Yang ni Bobby Doll nama dia. Legend kat ni. एक राक्षस था, घमंड उसका शस्त्र था. वो धोखे से राज करता था और झूठ से जीतता था. एक दिन एक राजकुमारी को अपने घर ले गया. इतिहास जानता है ये कहानी कैसे खत्म हुई, पर इस बार सीता आज लंका Oh, Alia Wish. Bhatt. Ni Alia Bhatt. हाय बॉयज. Oh, Yash Raj film. ada vibe tu. Oi, buat skill. मुझे सिर्फ तुमसे बात करनी है, रोक लो. Weh, Not bad. Alia. Oh, Anil Kapoor. Ini. Ni legend. Ini Bobby Doll ni pun legend. और जो भी उसके रास्ते में आता है वो उसे मार देता है. मैं जो बना रहा हूँ वो इतिहास है. फतेह को रोकोगी कैसे सीता? अपने जंगल का शेर है वो. शुरू करो अग्नि परीक्षा. Betul. Okay. Ui, इंडिया ने अल्फा की कदर नहीं की. अब इंडिया अल्फा से डरेगा. Oh my god. कर रहा है तुम्हारा? ये हमें बचाएगा. हाँ? Eh? Oh.
Dia buat ujung-ujung dia selit tu Okey. Macam mana? Uish, Uish. aku rasa aku tak tahu kenapa scene dua perempuan lawan tadi mengingatkan aku dekat scene Black Widow tiba-tiba lah sebab dua perempuan. Tapi Ya, dia ada vibe-vibe tu sikit. other than that, what aku rasa kali ni satu benda yang menarik adalah kali ni hero dia perempuan. Hmm. Sebab Hero sebelum ni dia leader. ada Patan, dia ada Tiger, dia ada apa? Kabir yang cerita war tu, yang kita last tengok tu. Yes. Weh, satu Ah, universe Oh, wow. satu universe. YRF Spy Universe nama dia. Tadi kau perasan ada mata macam tu, mata Kabir tu. Mata Heritage Roshan. Oh, aku tak tahu. Sebab kalau kau perasan, ada beberapa scene yang diorang berlawan, tempat scene tu adalah lebih kurang macam scene masa yang last movie War 2. Oh, And tu. ada tempat berjalan tadi yang dia berjalan atas satu apa macam satu art, aku tak tahu lah art apa yang macam Macam temple Indian lah. culture, macam temple Indian culture art tu kan. Kat kawasan tu pun aku macam pernah nampak scene tu dekat kawasan masa War 1 juga. Aku teringat scene tu. Ada. So memang nampak benda-benda ni menarik tau bila diorang combine apa orang cakap. Weh. Diorang dah start combine tau. Diorang dah start munculkan cameo-cameo. Ni yang dah seronok ni. Ini yang kita buat kita rasa excited nak tengok. Betul. Aku nak tengok lah like. Macam Marvel macam Marvel lah kan bila dia munculkan kadang-kadang benda-benda simple pun kita dah rasa seronok tau. Apa lagi dia munculkan watak kan. Yes, betul. Tapi aku tak tahu lah, kali ni adakah Heritage Roshan ada dia punya sequel berlawan juga, aku tak tahu lah. Dia muncul sikit-sikit Mungkin aku rasa dia lebih kepada macam Patan yang pernah muncul dalam cerita Tiger 3 tak silap aku, yang dia muncul kejap. Adalah scene macam dia bagi servis sikit lah, dia bagi fan servis sikit lah. Sikit lah, dia bagi sikit lah. Tapi aku nampak memang Alia Bhatt lah, yang nama watak perempuan tu Alia Bhatt yang tu. Kalau kau tahu kan, aku ada satu comfort movie kan. Nama movie tu Dear Zendigi kan. Pelakon dia tu lah Alia Bhatt dengan Shah Rukh Khan. So kali ni dia muncul with another character which is Tapi kali ni dia new character, dia tak pernah muncul dalam mana-mana in the same universe kan. Di first time kan. Dia first time. Aku nampak Bobby Dole tu lah yang dia punya penjahat dia, macam like villain dia, antagonist dia. Okay. Tapi aku excited. Tak dinafikan memang kualiti dia boleh lawan US lah. If you know aku Adalah, tinggi. tapi ada perasan satu tadi yang macam CGI dia macam aduh nampak sangat animated. Ada satu tu lah masa yang yang macam apa belt. Bomb belt tu. Yang satu pelanting. Aku cakap tak apalah. Tapi tak apa. Biasalah standard. Dia punya tema and vibe tu aku rasa macam menarik lah bagi aku. Menarik. Yes. 3 Julai akan keluar. So yeah. I don't know kita boleh tengok sekali ke tidak. But aku excited nak tengok. Kalau dia keluar kat Penang, mungkin aku akan pergi ke Penang untuk watch lah. Yes. So tu sahaja. And apa pandangan korang di rumah about this trailer? Adakah korang peminat Hindustan? Yes. Like aku? Atau dan juga Syed? And adakah korang tak sabar untuk watch this movie? Alpha. Yang satu universe dengan franchise Tiger, franchise Patan dan juga franchise War. So if korang suka, tinggalkan komen di bawah. And paling penting jangan lupa tinggalkan apa orang cakap, korang punya like and subscribe kita punya YouTube channel. And berikan idea lagi untuk video-video akan datang. And jangan lupa follow kami punya social media di TikTok dan juga di Instagram. Type saja Borak Screen and korang akan nampak muka aku dan juga muka Syed kat sana. So itu sahaja. And thank you so much for watching. And until see you next video. Goodbye everyone. Borak Screen. Bye.